Wow. Hi guys, welcome to Undasan Twitter YouTube channel. So sekarang upaya Penang Pulau Tikus. So sini dia kata burger memang paling best gila. So aku nak try. Okay, sudah sampai dah guys. Jadi brisket. Jadi rancak dia ada daging lembut tu kan. Tebal tu. Lepas tu yang ni yang smoke beef. Okay, so let's try. Tengok lah dia motif macam mana dia. So, bismillah. Sekarang brisket pula yang paling besar, yang paling signature dish kat sini. Oi, acak gila. Wow. Dia masak keluar. Memang tengah panas-panas lah. Sedap gila tu. Sedap syur gila. Dia punya daging memang syur gila. Sekali satu gigit 4 rasa pun boleh rasa. Okay, ni yang smoke beef tu guys. Dia memang rancak gila. Memang daging memang lembut gila untuk smoke beef. Daging dia lembut gila. Dia memang sos pun memang nice. Dia bacon. Dia buat macam combo lah. Tak bacon yang macam yang apa, Gordon Ramsay akan potong tu kan kat Amerika. Dia dah letak bacon. Dia memang nice lah. Dia tak nipis ingat, tak ni ingat. Boleh lah main time raya ni sampai dengar lagu raya apa mau. Okay, ini yang biscuit burger tu guys. Memang beza. Biscuit ni memang beza rasa dia dengan smoke beef tu. Aku punya personal favourite memang biscuit lah guys. Memang puas hati dari yang first time aku pergi keluar asap tu. Puas hati. Macam daging dia ada macam daging wagyu kan. Panas-panas dia letak terus dia. Dia memang sampai burger pun cepat agak. Cuma dah 5 minit lah. 5 minit dah sampai lah. Baloi lah, baloi. Ini 39. Tambah makan satu ni dah kenyang gila. Kenyang gila mana tu. Sekali seumur hidup abang mesti kena try brisket yang tak tipu. Aku punya personal favourite brisket. Smoke beef tadi sedap, tapi dia tak macam tadi. Ini ada brisket, special brisket tu aku tak pernah rasa daging tu. So, yang paling nice, dia tak terlalu pedas. Macam ada orang yang tak makan pedas kan. Macam aku tak suka kalau pedas sangat tau, tak suka. Dia macam semua orang boleh makan, boleh rasa. Siapa saja. Dia tak sepedas macam tu. Dia ada spice, tapi dia tak sampai macam keluar ayam mata ke berpeluh ke tak ada. Yeah, highly recommended.